Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puteri Saida Nafisha binti Abdul Aziz daripada kelas PPS 3 Sempan 12. Bersama saya ialah Nama saya Nur Adriana Hanani. Saya merupakan pelajar lepasan asasi UiTM Dengkil. pada hari ini kami akan mengadakan satu sesi temu bual bagi membincangkan tema Guru Bitara Nadi Negara Menjana Transformasi Pembelajaran Digital. Perbincangan ini merupakan sebahagian daripada tugasan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna yang melibatkan kursus JAPD 1032 iaitu Asas Pembelajaran Digital dan GKEB 1072 Kemahiran Belajar. Melalui sesi ini, kami akan berkongsi pandangan dan pengalaman berkaitan penggunaan alat digital, open educational resources, kecerdasan buatan serta kemahiran digital dalam menyokong proses pengajaran dan pembelajaran selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi temu bual kita pada hari ini. Dan untuk Adriana Hanani, pada pendapat anda, apakah pengalaman anda menggunakan OER iaitu Open Educational Resources dalam pembelajaran kendiri? Saya pernah menggunakan beberapa OER seperti Khan Academy, OpenStax dan PHET Interactive Simulation untuk pembelajaran kendiri. Melalui platform tersebut, saya dapat mengakses video pembelajaran, buku digital dan simulasi secara percuma. OER membantu saya untuk mengulang kaji topik yang kurang difahami serta belajar mengikut kadar sendiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada sesi pembelajaran di dalam kelas. Pertama, apakah alatan digital yang paling sesuai untuk digunakan dalam PDP bagi meningkatkan pelibatan pelajar? Baiklah, pada pendapat saya, antara alatan digital yang paling sesuai ialah Google Classroom, Canva, Quizizz, Kahoot, Padlet dan Nearpod. Google Classroom membantu mengurus bahan pembelajaran dan tugasan dengan lebih sistematik. Canva pula membolehkan guru menghasilkan bahan pembelajaran yang kreatif dan menarik. Quizizz dan Kahoot pula meningkatkan pelibatan pelajar melalui aktiviti kuis berasaskan gamifikasi. Manakala Padlet pula menggalakkan kolaborasi dan perkongsian idea. Dan akhir sekali Nearpod pula menyediakan pembelajaran interaktif secara nyata. Penggunaan alat-alat ini menjadikan PDP lebih menyeronokkan, berpusatkan murid dan dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Dan untuk Puteri, pada pendapat anda Puteri, apakah kelebihan penggunaan sumber pembelajaran terbuka OER ini kepada pelajar? Bagi pendapat saya, OER ini memberi banyak manfaat kepada pelajar kerana sumber ini boleh diakses secara percuma pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Pelajar juga memperolehi pelbagai bahan pembelajaran seperti video, buku digital, simulasi dan latihan interaktif yang berkualiti. Selain itu, OER ini dapat menyokong pembelajaran kendiri dan membolehkan pelajar mengulang kaji mengikut kadar pembelajaran mereka masing-masing. Contoh OER yang popular seperti Adriana katakan sebentar tadi iaitu Khan Academy, OpenStax, OER Commons dan PHET Interactive Simulation lah. Seterusnya soalan bagi Adriana. Pada pendapat anda, bagaimanakah bahan multimedia seperti video interaktif dan kuis dalam talian dapat menjadikan proses pembelajaran lebih menarik? Soalan yang bagus. Bahan multimedia menjadikan pembelajaran lebih menarik kerana menggabungkan elemen visual,
audio and interaktif. Video interaktif membantu pelajar untuk memahami konsep dengan lebih jelas. Manakala kuis dalam talian seperti kuisis, Kahoot, meningkatkan pelibatan melalui elemen permainan. Pendekatan ini menjadikan suasana pembelajaran lebih menyeronokkan serta meningkatkan motivasi dan daya ingatan pelajar. Itu saja. Jawapan yang sangat bernas. Okey, Soalan yang seterusnya. Okey, pada pendapat anda, apakah peranan kecerdasan buatan AI dalam membantu proses pembelajaran masa kini? bagi pendapat saya, kecerdasan buatan AI memainkan peranan penting dalam membantu proses pembelajaran dengan menyediakan penerangan yang cepat dan dapat menjana idea serta menghasilkan nota ringkas dan menyediakan latihan serta dapat membantu menyelesaikan masalah pembelajaran. AI juga dapat membolehkan pelajar memperolehi maklum balas dengan segera dan dapat belajar mengikut tahap keupayaan masing-masing lah. Walau bagaimanapun, AI ni perlu digunakan secara beretika dengan menyemak kesahihan maklumat serta mengelakkan plagiat dan penyalahan guna dalam tugasan akademik. Okey, baik. Soalan ketiga untuk rakan pembelajaran saya. Apakah cabaran utama yang dihadapi semasa menggunakan alatan digital dalam pembelajaran? Antara cabaran utama yang saya rasa saya hadapi ialah internet yang tidak stabil, kekurangan peranti digital, gangguan teknikal dan tahap kemahiran digital yang berbeza antara pelajar. Selain itu, terdapat juga risiko gangguan fokus akibat penggunaan media sosial serta kemungkinan pelajar terlalu bergantung kepada teknologi tanpa berfikir secara kritis. Soalan yang terakhir untuk Cik Puteri. Okey, apakah kelebihan penggunaan AI dalam menyediakan bahan pembelajaran atau tugasan akademik? Baiklah, terima kasih Adriana Hani kerana memberikan soalan tersebut. Pada pendapat saya, penggunaan AI ni dapat menjimatkan masa dalam mencari maklumat dan menghasilkan bahan pembelajaran. AI juga dapat membantu menjana idea, menyediakan contoh, meringkaskan kandungan serta menghasilkan kuis dan latihan dengan cepat. Guru boleh menggunakan AI ni untuk merancang PDP, manakala pelajar pula boleh menggunakannya sebagai bahan bantu mengajar untuk memahami topik yang sukar. Walau bagaimanapun, hasil yang dijana ini perlulah disemak supaya maklumat yang digunakan ni adalah tepat dan boleh dipercayai lah. Dan soalan terakhir untuk rakan pembelajaran saya, apakah alat digital yang biasa anda gunakan? Sila jelaskan dan huraikan. Okey, antara alat digital yang sering saya gunakan ialah saya selalu menggunakan Google Classroom untuk mengurus bahan pembelajaran dan menghantar tugasan. Selain itu, saya juga menggunakan Canva untuk menghasilkan slide pembentangan infografik untuk pelajar dan poster. Saya juga menggunakan ChatGPT untuk mendapatkan penerangan, mencari idea dan rujukan bagi membantu proses pembelajaran saya. Bagi menghadiri kelas atau mengadakan perbincangan sedalam talian, saya lebih banyak untuk menggunakan Google Meet. Di samping itu, saya juga menggunakan Quizizz untuk membuat kuis dan ulang kaji secara interaktif supaya lebih mudah untuk memahami sesuatu topik. Kesemua alat ini membantu menjadikan proses pembelajaran saya lebih sistematik, interaktif dan berkesan. Terima kasih. Terima kasih saudara Adriana Hanani. Baiklah Adriana, saya telah memberi awak link untuk website saya dan selepas melihat dan meroka laman sesawang yang telah saya hasilkan, apa pandangan anda ataupun maklum balas anda terhadap laman tersebut? Secara keseluruhannya, saya berpendapat bahawa laman sesawang ini sangat menarik, tersusun dan jelas.
Susur atur setiap menu sangat jelas serta mudah untuk dinavigasi. Jadi pengguna tidak menghadapi kesukaran lah untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Selain itu, kandungan yang dipaparkan juga sangat relevan dengan tema Guru Bitara Nadi Negara Menjana Transformasi Pembelajaran Digital. Saya mendapati penerangan tentang aplikasi digital Open Educational Resources OER dan Personal Learning Environment PLE disusun secara sistematik dan mudah untuk difahami. Saya juga menyukai penggunaan infografik, video, jadual dan bahan multimedia kerana ia menjadikan laman sesawang itu lebih interaktif serta membantu untuk meningkatkan kefahaman pengguna. Terima kasih atas maklum balas anda tersebut. Dari pendapat anda juga, adakah terdapat penambahbaikan yang boleh saya lakukan pada laman sesawang tersebut? Oh ya, terdapat beberapa cadangan untuk penambahbaikan. Antaranya ialah menambah lebih banyak video demonstrasi penggunaan aplikasi digital seperti Nearpod atau Padlet supaya pengguna dapat melihat contoh penggunaannya dalam PDP. Selain itu, laman ini juga boleh diperkaya dengan lebih banyak aktiviti interaktif seperti quiz atau Google Form bagi meningkatkan pelibatan pengguna. Secara keseluruhannya, saya berpuas hati dah dengan laman sesawang ini kerana kandungannya sangat lengkap, menarik dan sangat sesuai untuk dijadikan bahan rujukan kepada guru dan pelajar yang ingin meningkatkan kemahiran digital mereka. Jawapan yang sangat bernas. Terima kasih atas pandangan dan cadangan yang diberikan. Maklum balas ini amat membantu saya untuk menambah baik laman sesawang ini agar menjadi lebih berkualiti, interaktif dan bermanfaat kepada pengguna pada masa yang akan datang. Okey, dengan selesainya sesi temu bual ini, maka selesailah video ini. Sekian, terima kasih kepada kami.